Rai, Rai. Buat apa motor ni tak siap lagi? Oh ni, yang ni tak siap lagi sebab dia punya enjin dia ada masalah sikit. First, enjin dia masalah, dia punya crankshaft dia sebelah kiri dia makan. So kita dah pergi hantar buat, dah settle dah pun. Tapi masalah satu lagi pula, dekat dia punya casing belah kanan tu dia makan pula, rumah bearing dia makan. So yang ni kita tanda dulu, mana yang dah siap pasang apa semua memang kita akan tanda lah. Kita akan tanda dah siap. Kat sini kita macam korang tengok, yang ada dia punya checklist, mana yang dah pasang kita akan tanda dah siap-siap. Supaya tak terlepas pandang apa semua, senang. Macam ni semua skru-skru yang kita restore lah, skru-skru untuk motor ni. So mana nak buat skru saja pun boleh, tak ada masalah. Nak buat warna hitam, nak buat warna skru macam ni pun boleh. Okay, jadi motor ni pun dah tak ada banyak sangat. Cuma motor ni kita tinggal tunggu dia punya enjin siap je. Bila enjin siap, terus dah boleh hidup motor ni, tak ada masalah apa pun. So korang mana nak buat motor, nak buat restore ke apa ke semua, datang je Roger dekat Roy Garage. Ada masalah, semua kita akan settle yang terbaik untuk korang. Okay,